Kalau tuan-puan beli emas semata-mata sebab nampak murah, saya nak cakap jujur tuan-puan, tuan-puan sedang ambil risiko yang paling besar. Ramai orang buat silap ni, nampak harga rendah sikit terus rasa best deal. Tapi dalam dunia emas tuan-puan, murah tak semesti selamat. Kalau tuan-puan tahu lebih lanjut, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Realiti yang ramai tak tahu, emas yang terlalu murah tu selalunya bukan emas fizikal. Tak boleh pegang, tak boleh simpan, sekadar nombor dalam sistem sahaja. Dan bila jadi apa-apa, baru kita sedar itu bukan aset yang sebenar. Sedangkan emas fizikal itulah aset yang orang simpan beribu-ribu tahun. Lagi satu kesilapan besar, ramai fokus pada harga tapi tak tanya soalan penting pun. Ada stok ke? Boleh jual balik ke? Senang ke proses dia? Patuh syariah ke? Ada orang bimbing tak? Sebab dekat luar sana tuan-puan, banyak tempat nak jual balik kena ada resit. Emas rosak tak terima. Banyak sangat syarat. Akhirnya emas yang kita beli itu susah nak tukar balik kepada duit. Sebab itulah tuan-puan ramai pilih public gold. Ada stok, boleh jual balik anytime. Proses simple, patuh syariah. Dan ada dealer yang bantu tuan-puan dari A sampai Z. Senang cerita, Proton dengan Mercedes duduk kereta tuan-puan. Tapi pengalaman dia sama ke? Tak sama kan? Emas pun sama juga macam tu tuan-puan. Jangan kejar yang paling murah, kejar yang paling bernilai. Sebab akhirnya bukan harga yang selamatkan duit kita, tapi sistem yang kita pilih. Soalan jujur tuan-puan, hari ni tuan-puan nak beli emas sebab murah ke ataupun nak tenang-tenang je? Jadi kalau tuan-puan hari 2026 belum lagi ada simpanan emas di Publigo, nak simpan emas fizikal, rujuk pin video saya ataupun isi forum saya ke bawah ni untuk saya bantu tuan-puan simpan emas sampai kaya.